Ini in-house carpentry ni. Buat kerja mesti cepat. Weh. Weh. Ini kualiti kayu bagus ni. Dari negeri Arab. Ini tak lain tak bukan. Pasti dari pokok dalam istana. Alamak, ni benda macam mana boleh bunyi macam tadi tu? Bang? Oh bang. Ini ni. Gelap pula ni. Kau. Ni. Pakai. Pakai mana ni bang? Kat kepala lah. Cepat. Tolong aku sulur. Sini. Jangan malu. Sulur yang tu. Terus dengan bawah tu bang. Jangan cakap. Bangkai sangat burung kau. Dah lama mati ke? Berapa tahun dah? Aduh. Tak beduk. Cuba. Ini baru smooth. Barulah tak ada bunyi. Perfect. Macam JM Sons. Kau free kan? Free? Kau tolong aku. Kita angkat ni, load kat lori. Aku nak hantar kat klien. Boleh. Sekejap, kain saya. Ready ya? 1, 2, 3. Bismillah. Aduh. Kau dah kenapa? Aku lupa. Aku cakap bismillah. Aduh, panas. Alamak, kau cakap lagi pula. Tak apa. 1, 2, 3. Selamat datang kepada Cerita Hantu ASG. Macam, ada rindu tak? Since kita dah lama tak jumpa, saya tak nak buang masa. Sebelum kami bermula, saya ingin mengucap terima kasih kepada JM Sons kerana mereka sudi sponsor episod ini. Kalau korang nak renovate rumah korang, jangan lupa contact JM Sons. Lagi-lagi, diorang sekarang ni ada promotion whereby they are doing hacking for free. Kalau saya ada rumah sendiri, saya pun dah contact diorang. Selain daripada free hacking, jangan lupa gunakan promo code JUSM. Korang boleh dapat additional discount yang mantap sekali. Sekali lagi, beribuan terima kasih kepada JM Sons. Dengan tidak membuang masa, inilah Cerita Hantu SG. Hai, nama saya Sofi dan inilah cerita saya. Saya ni ada kerja full time, tapi kadang-kadang bila saya ada masa yang lebih, saya akan kerja sebagai hantar-hantar orang lah ke location-location. Saya tak boleh cakap nama dia, tapi korang tahulah apa yang saya berbualkan ni. Pada satu malam tu, saya memang betul tak boleh berbual. Bang, mana selalu ke drive malam ni dah lambat ni? Dah lambat kau kata. Alah, dah biasa dah aku drive malam gini. Tak penat ke bang? Penat? Kerja mana tak penat? Mestilah penat. Tapi yelah, dah terpaksa kan. Boleh buat apa? Betul. Ni, dah berapa lama abang drive macam ni? Terus terang dah baru beberapa bulan lah. Baru juga start kerja gini. Bukan apa, dulu aku kerja kat pejabat. Tapi yelah, ada buang kerja kan, aku nak buat. Faham. Situ, duduk situ. Kat sana? Yes. Sini aku. Yes, sini okey. Right. Terima kasih bang. Sama. Okey, ni dah tak ada job lah. Semua akan kerja pun cantik lah.
Asal tak ada job ni? Location aku mengarut dah. Asal aku tempat lain bagus lah. Dia macam malam yang biasa. Saya ambil orang, saya hantar orang, saya ambil orang lagi, hantar orang lagi. Tapi kadang-kadang memang ada jugalah masa yang kosong sebab tak ada orang booking. Tapi itu ada dua sebab. Kadang-kadang sebab masa, time malam memang susah sikit dapat order. Kadang-kadang sebab location. Asal dari aku tak banyak passenger irritating ke? Ni app rosak apa sih? Nak duit, passenger. Macam siap lah. Location taik sih. Ni nak mati ke apa? Dah gila sembarang macam gini? Baik dah tua. Nik! Nik! Nik ni seseorang sembarang gini bahaya ni. Nik tahu tak? Nik kalau nak sembarang kena tengok kanan kiri. Kalau tak, saya sikit langgar Nik tau. Dah menyusahkan saya juga. Nik. Macam gini. Saya tak tahu Nenek nak pergi mana, tapi Nenek tolong dengan kata saya. Lain kali, tengok kanan, kiri, semua semberang. Tak bahaya tau Nek. Ini jalan, banyak kereta ni Nek. Sekejap Nek saya tolong ambil kan. Nek. Ni Nenek mentongkat. Nek. Nek, Nenek punya tongkat Nek. Asal orang tua ni? Tak tongkat dia. Macam-macam lah. Menyusahkan aku lah. Saya fikir macam siapa orang tua ni malam-malam. Dia pun main jalan je, tak tengok kanan, tak tengok kiri. Lepas tu kalau langgar, susah tu. Saya memang rasa marah lah sebab kalau apa-apa jadi, saya tanggung. Tapi saya tengok macam kesian pula orang tua tu. Saya tolonglah dia sembarang turut. Lepas dah sembarang tu, dia terjatuh dia punya tongkat dia. Saya tolong ambil tapi dia dah jauh. Saya panggil dia pun buat bodoh. Saya biarkan je lah tongkat tu kat sana. Tapi apa yang jadi selepas tu memang pelik sikit lah. Pelik mana ni? Asal macam gitu Takkan nak claim insurance. Macam manusia lah benda ni. Tentu macam tu. Apa yang aku langgar ni? Alamak, ni yang tak best ni. Macam-macam lah, licik lah. Apa misui aku nari? Tak ada apa-apa pun. Semua nampak okey. Takkan tayar aku kan? Semua macam okey je. Apa aku langgar Tak ke ni tongkat nenek tadi?
Pelik lah nari. Taruk tu. Sui aku nari. Mepek gila sih. Dah lah order tak ada. Order tak ada. Macam dah sampai ni. Hello. Aiman Betul. Bang, abang yang kereta wangi Wangi? Wah. Abang pakai minyak wangi ke di bawah pada kereta abang? Taklah. Aku tak minyak wangi. Ni bau daripada ni abangnya air freshener. Air freshener? Saya suka bau dia. Tak adalah. Kereta ni tak ada air freshener. Tapi kat sini bau wangi sih. Macam bunga-bunga gitu. Aku tak tahu apa pun. Iya ke? Dari belakang kuat sih bau dia. Mungkin angin dari luar kot. Ke abang pakai minyak wangi perempuan. Malu nak bilang Bukan je kau ni malam-malam. Tak adalah. Tak ada wangi pun. Ni kau pada mana ni? Ni tadi pada rumah kawan. Ni nak pergi kerja. Saya kerja night shift lah. Malam-malam di rumah members? Tadi ada match bola. Arsenal Orang kalah abang. Biasalah tu. Bila saya ambil orang tu, semua rasa macam biasa je. Tapi dia ada katalah yang kereta saya ni bau wangi. Itu saya rasa memang ada seram sikit. Sebab pada masa tu saya tahu kereta saya tu tak ada air freshener. Dan saya punya orang pun tak pakai minyak wangi. Saya rasa seram juga. Tapi yang peliknya, saya tak bau apa-apa. Abang boleh tolong buka tingkap tak? Buka tingkap? Kenapa? Kau sejuk Tak. Bau wangi ni macam kuat sangat abang. Saya rasa nauseous pula. Bukan tak boleh. Tapi ni dah dekat sampai juga ni. Kau tahan sikit je Ni sekejap lagi sampai tu. Tu kan tempat dia. Okey dah. Ni tempat dia kan? Abang. Terima kasih Ni dah malam abang bawa kereta baik-baik lah. Okey, sama-sama. Kau tu buat baik lah. Terima kasih. Abang, by the way, ni tongkat saya bagi sini. Tongkat? Ni tongkat abang kan ni? Tongkat apa? Ni? Tu kan tongkat aku. Ni kau tongkat abang? Mungkin ni passenger lain punya ke apa. Tak apalah, saya tak nak kacau. Saya bagi sini Saya pergi kerja dulu. Jaga diri bang. Macam mana tongkat ni kat sini Tu juga wangi Kuat sangat bau dia. Bila dia kata ada tongkat dalam kereta saya tu, saya terkejut sebab saya tahu memang tak ada tongkat dalam kereta saya. Buat apa kan saya nak ada tongkat? Bila saya pusing untuk tengok, itu sama tongkat yang saya tinggalkan kat tepi road tu.
Assalamualaikum. Ustaz maaf saya call malam gini. Saya nak tanya sikit boleh Ustaz? Ustaz boleh jumpa saya kejap? Bukan apa. Saya rasa saya kena ganggu Ustaz. Okey, macam gini. Tadi saya tengah kerja, saya nampak satu nenek dengan semberang. Saya tolong dia. Lepas tu, tongkat dia ni macam ikut saya je Ustaz. Mana-mana saya pergi, tongkat dia ada dengan saya. Saya dah, bukan. Maksud saya dah buang dah tongkat tu. Saya tak bawa dalam kereta saya pun. Tapi tiba-tiba dia dalam kereta saya. Saya pergi tempat Ustaz lah. Oh. Okey. Gitu saya pass Ustaz location saya. Ustaz datang sini ya. Okey Ustaz, minta maaf tau Ustaz. Terima kasih ya. Okey. Waalaikumsalam. Saya pun call ustaz lah untuk minta tolong. Ustaz nasihatkan saya untuk letak balik tongkat tu mana saya jumpa. Cuma masalahnya saya memang tak ambil pun tongkat tu. Saya memang tinggalkan kat tepi road. Jadi ustaz bilang saya untuk park kereta je, tunggu dia datang. Dia bilang saya jangan drive lagi sebab tak selamat. Saya cari tempat parking paling dekat, saya park kereta dan saya tunggu je lah ustaz saya. Ustaz. Sorry Ustaz. Saya terlelap tadi. Mana tongkat aku? Apa dia? Mana tongkat aku? Masuk Ustaz yang tongkat tadi ada kat belakang. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Mana ni Ustaz ni? Tak sampai-sampai pula. Siapa tu? Kenapa ni? Ada hantu Ustaz. Ada hantu. Hantu. Okey, sabar. Tenang. Awak tenang, buat bertenang. Okey. Tadi awak cakap awak ada jumpa tongkat. Ya Ustaz. Mana tongkat tu? Dalam kereta saya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tadi awak ada cakap awak tolong nenek kan? Tu kan neneknya. Ustaz itu Sabar. Ustaz. Saya handle. Assalamualaikum. Kau keluar kereta tu sekarang. Aku tak nak ulang diri aku lagi. Kau keluar kereta ni sekarang. Ustaz. Dia hilang Ustaz. Ustaz. Tunggu Ustaz. Sabar. Bawa bertenang.
kau? Apa kau nak dengan budak ni? Apa kau nak dengan budak ni? Dia Tuhan Agam. Apa maksud kau? Dia ambil tongkat. Budak ni tak ada kaitan dengan kau. Ikut dia. Sabar. Sekarang ni, dengan cara yang baik, kau jangan ganggu budak ni. Ustaz. Dia dah hilang, Ustaz. Kenapa ni, Ustaz? Sekarang aku nak kau ambil tongkat tu. Sekarang. Ustaz. Ustaz bilang saya yang benda tu dah terima saya sebagai tuan baru dia. Ustaz kata dia dah tolong sedaya upaya dan saya harus letak balik tongkat tu di mana saya jumpa. InsyaAllah tak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah lah, semenjak itu memang tak ada masalah lagi lah. Tongkat tu dah tak ada dengan saya tak ada bau-bau benda yang pelik. So far semua okey lah. Jadi peristiwa ni memang satu peristiwa yang saya tak boleh lupakan lah. Saya harap korang semua dapat belajar, lagi-lagi yang budak-budak ni semua. Sebab budak-budak ni diorang suka kutip-kutip barang daripada lantai. Saya punya nasihat, jangan bawa balik. Untuk keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan keluarga korang lah. Terima kasih sebab dengar cerita saya dan saya harap korang bolehlah belajar dari kesilapan saya. Itulah cerita daripada Sophie. Apa pendapat awak? Seram atau tidak? Selain pada seram atau tidak, kami semua mengharap korang dapat mempelajari daripada episod ini. Jangan sembarang kutip barang kat luar. Tak kisahlah tongkat ke, korang nampak macam mainan ke, bola ke. Jangan kutip. Dan lain lagi, jangan bawa balik. Okey, sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih kepada JM & Sons. Kalau korang nak renovate rumah korang, tak kisahlah ruang tamu je, dapur, toilet ataupun satu rumah. Jangan lupa kontak JM & Sons dan juga guna promo kod JUSM. Ingat, kali ni diorang tengah ada promotion whereby they are doing hacking for free. Sebelum saya tutup episod ni, saya nak tanya korang satu soalan. Korang nak tak untuk USM jual barang kat pasar malam? Kan? Korang boleh pilihlah nak kita jual dessert atau nak kita jual minuman. Korang boleh komen kat bawah. Okeylah, dengan itu saya ingin tutup episod ini. Terima kasih semua yang sudi menonton dan menunggu cerita hantu. Kami akan jumpa lagi on the next episode on the 20th of June. Assalamualaikum semua.